Hari ini 4 Ogos 2026, harga emas RM579 untuk segram. Ramai orang nak sihat, tapi jangan lupa untuk pastikan keuangan kita juga sihat. Saya Mona Lisa, Gold Educator. Saya bimbing masyarakat untuk simpan emas dengan cara yang betul. Emas adalah portfolio keuangan yang ramai orang abaikan. Harga tinggi, orang takut nak beli. Harga turun pun orang takut nak beli. Sudahnya memang tiada simpanan emas sebab sentiasa takut. Yang berani, jom mula simpan emas hari ini. Ramai orang panik bila mereka nampak harga emas turun. Tetapi mereka yang faham tentang simpanan emas tahu satu perkara penting ni. Bila harga turun, jumlah emas yang boleh dibeli menjadi lebih banyak dengan bajet yang sama. Sama seperti kita membeli barang ketika sale. Kita beli barang dengan harga diskaun. Harga emas yang lebih rendah memberi peluang untuk kita menambah simpanan pada kos yang lebih menarik. Nak simpan emas? Roger, Mona bantu. Kontak info ada di profil.